Isra Mi'raj, Nabi Muhammad tengok Allah Ta'ala. Maka Nabi Musa ni pernah pada masa dia hidup, dia pernah minta dengan Allah Ta'ala sendiri nak tengok Allah Ta'ala. Maka Tuhan kata, mu tak boleh tengok aku ya Musa. Mu nak tengok aku boleh gini. Apabila falamma tajalla rabbuhu, apabila tajallilah Tuhan pada bukit Tursina, gini. Kalau aku tajalli di bukit depan tempat mu suluk ni, aku tajalli depan bukit ni, kalau bukit tu boleh tahan cahaya aku baru, bukan aku lagi. Cahaya bukan Tuhan, cahaya baru hak selindung Tuhan baru cahaya. Aku selok sikit, kata dalam tafsir Ibnu Katsir kata aku buka sikit sita hijab tu qadar besar ni hujung jari. Kalau aku selok sikit tu, bukit tu tak pecah, tak gapo, mu boleh tengok. Maka Allah Ta'ala pun tajalli pada satu bukit di hadapan Musa, maka pecah bukit tu. Pecah bukit tu. Sejarahnya Nabi Musa ni ada satu permintaan dia nak minta dengan Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, aku nak tengokmu. Maka dia pergi satu bukit munajat minta dengan Tuhan khas, nak minta Tuhan, nak tengok Tuhan. Nak tengok Tuhan kan? Ngabuti mata kita ni nak tengok Tuhan. Sedangkan benda ni boleh apabila berlaku hari kiamat. Tetapi Nabi Musa nak minta awal. Hamba nak minta tengokmu ya Allah ya Tuhanku. Maka apabila dia minta, dia merayu, turunlah malaikat langit pertama. Turun. Apabila turunlah malaikat langit pertama, suara seperti petir bunyi, gelegum. Turun malaikat hok duduk di langit pertama. Mari jumpa dengan Nabi Musa, maka dia kata kepada Musa, wahai Musa, mu minta ke apa dia ni? Katanya Nabi Musa, aku minta dengan Allah nak tengok dia. Dia kata, hamba ni penjaga malaikat langit pertama. Tak pernah telitah di hati hamba nak minta permintaan sebesar ni, kata ya Musa. Besar nafsu keinginanmu nak setara ni kata. Nabi Musa kata, aku tak percaya, aku nak tengok juga. Turun pula malaikat langit kedua, pujuk Nabi Musa, hei Musa, kabar sikit weh, minta benda besar ni kata. Mu jangan minta tajuk sangat kata. Aku nak tengok juga. Turun langit ketiga, turun langit keempat. Nabi Musa ketar dah turun. Sekali turun tu bunyi seperti guruh, seperti petir, seperti halilintar. Akhir sekali turun malaikat langit ketujuh. Turun habis. Gaya Nabi Musa. Royak kepada Nabi Musa, wahai Musa, jangan duk minta benda-benda lagu ni kak. Aku malaikat langit ketujuh dah kata. Tak pernah berani minta dengan Tuhan nak tengok dia sendiri. Katanya Nabi Musa, aku tak cara gapo. Maka turun Jibril. Jibril turun. Ya Musa, mu nak tengok ke Allah Ta'ala? Nak tengok guana-guana. Ketat dah dia. Malaikat turun, dia tak tahan dah. Aura-aura tenaga malaikat turun setahu. Ibu kaki saja sama sangat surah ni tu gak. Turun tu gak. Ketat dah Nabi Musa, tapi keinginan dia sangat nak tengok Allah Ta'ala. Maka turun malaikat langit ketujuh gapo dia akhir sekali gini Tuhan kata, ya Musa, kalau mu nak tengok aku ginilah. Aku tajalli di bukit depanmu. Kalau bukit tu tak hancur, tak gapo dia, kamu mampu melihat aku. Maka apabila Tuhan tajalli, dalam tafsir Ibnu Katsir kata sekadar hujung ruah jari. Cahaya, bukan Tuhan lagi dah, cahaya. Kerana apa? Kerana manusia ni dihijab oleh cahaya supaya tidak nampak Tuhan. Bukan cahaya tu hijab Tuhan. Cahaya tu tak boleh nak limbrung Tuhan sebab tak ada benda boleh menguasai Tuhan. Jadi hak hijabnya, hak kena tebingnya kita lah ni. Kita ditebing daripada melihat Allah. Bukan kata Tuhan tebing diri dia supaya manusia tak nampak. Tak ada benda boleh tebing Tuhan. Tak ada benda boleh kuasai hatta cahaya. Maka cahaya hak duk tebing kita ni Tuhan selok sikit. Kerana ada ulama kata nak sapa ke Tuhan ni 70,000 tirai daripada gelap. Benda gelap 70,000 lapis. Lepas pada tu 70,000 cahaya pula. Barulah nak selok sikit saja, maka pecah bukit depan tu. Apabila pecah bukit tu, Nabi Musa selok. Macam kalau kita kena bung atom kali, keltem, kelecak, Jibril pergi peluk selalu Nabi Musa, takut hancur Nabi Musa. Maka dipeluk Nabi Musa, takut berlaku gapo-gapo. Maka lepas tu baru Nabi Musa khabar.